Doa di sisi kita adalah ibadah yang umum. Kalau ibadah khusus, kita dengan Wahabi sepakat. Kadang Wahabi pun tak faham. Kita kata ada bidah hasanah dalam ibadah. Saya pernah kena masa saya ceramah di Alustar. Dia kata, dalam live lah, dia komen dalam live. Dia kata, kalau boleh buat bidah hasanah dalam ibadah, Ustaz, apa kata kita sembahyang subuh 4 rakaat? Apa macam? Ustaz kata, boleh buat bidah hasanah dalam ibadah. Jadi orang yang jaga live tu, dia baca soalan tu. Saya geram, sejam lebih dah ceramah, tak faham lagi. Saya kata, tuan-tuan, kita kata asal baik boleh buat, baik tu ikut neraca syarak, bukan ikut kepala otak hang. Geramnya pasal. Sembahyang subuh 4 rakaat tu tak baik daripada neraca syarak. Kerana apa? Kerana sembahyang ibadah yang diikat. Kita buat lain daripada ikatan tak boleh. Tapi doa kan ibadah yang tak diikat. Nak doa bila, nak doa macam mana, nak doa ramai-ramai, nak doa seorang, tak ditetapkan. Tapi Wahabi strict. Kita test. Oleh kerana Wahabi kata doa ibadah, kalau tak ada dalil Nabi buat, haram kita buat. Nak tanya pada Wahabi, ada tak dalil Nabi SAW berdoa dalam bahasa Melayu? Confirm tak ada. Ada tak dalil Nabi SAW berdoa minta anak-anak berjaya dalam peperiksaan? Pun tak ada juga. Peperiksaan mana ada zaman tu. Habis satu orang lebay yang kat tangan, ya Allah bagilah anak-anak Korea kami berjayalah SPM, bagilah dia mendapat semua A, janganlah ada soalan bocor kasi anak kena risik pula. Ada ke doa macam tu daripada Nabi SAW? Atau orang ni masuk neraka lah ke buat benda baru dalam ibadah? InsyaAllah Wahabi pun tak tergamak nak kata macam tu. Yang ketiga, yang sepakat antara kita dengan Wahabi apa? Saya lebih suka cari yang sepakat dulu. Adalah kita kena ikut sunnah Nabi. Wahabi kata macam tu, kita pun setuju. Kita kena ikut sunnah Nabi. Sunnah Nabi makna apa? Cara Nabi. Macam mana cara Nabi SAW berdepan dengan benda baru, benda bid'ah, benda yang Nabi sendiri tak buat, benda yang Nabi tak suruh, tiba-tiba orang buat. Adakah Nabi tengok benda dunia, Nabi kata tak apa, dunia buat pergilah. Ataupun Nabi tengok benda agama, Nabi larang. Atau Nabi tengok benda tu selari dengan syarak, Nabi benarkan, bercanggah dengan syarak, Nabi larang. Kita dapati Nabi SAW, sebagaimana diterangkan oleh Imam Syafi'i, bagi dia tengok selari atau bercanggah dengan syarak. Semayang dunia ke agama? Semayang. Agama. Di zaman Nabi SAW, ada satu imam, dia buat bid'ah dalam semayang. Dia buat benda yang Nabi tak biasa buat dan Nabi tak biasa suruh. Apa dia? Tiap rakaat dia baca suratul Ikhlas. Dia baca Fatihah, betul lah dia jadi imam sama Isyak. Fatihah selesai, dia baca Qul Huwallahu Ahad bagi habis, dia baca surah misalnya Wadduha. Kemudian dia rokok. Rakaat kedua, Fatihah lagi sekali, Qul Huwallahu lagi sekali, barulah dia baca Alam Nashrah, baru dia rokok. Jadi benda ni pertama Nabi SAW tak pernah buat. Duk baca Qul Huwallahu tiap rakaat Nabi tak buat. Yang kedua Nabi pun tak suruh apa itu. Yang ketiga makmum tak suka. Jadi makmum hantar wakil lah, bawa kat imam, imam pilihlah satu. Kalau imam nak baca Qul Huwallahu cukuplah dengan Qul Huwallahu, tak payahlah baca surah. Kalau imam nak baca surah, tak payahlah Qul Huwallahu, pilih salah satu, jangan baca dua-dua. Lebih kuranglah imam jawab, dia kata, kalau mikir orang nak teman jadi imam, rupa inilah teman sembahyang. Kalau kurma nak rupa lain, nanti imam lain dah senang. Susah hati. Akhirnya makmum mengadu kepada Nabi SAW, imam kami ni macam ni masalah dia. Kalau betul lah teori, buat benda baru dalam ibadah tu automatik haram, maknanya Nabi SAW kena panggil imam ni dan larang. Kerana kewajipan seorang Rasul, tabligh, menyampaikan hukum, benda ni haram Nabi panggil, buat benda yang saya tak pernah buat, buat benda yang saya tak pernah suruh dalam ibadah ni haram. Dah jangan buat lagi. Tidak begitu yang berlaku. Nabi SAW panggil, Nabi tanya, kenapa imam tak mau ikut cadangan daripada jemaah? Jawab dia, inni uhibbuha ya Rasulullah, sesungguhnya aku kasih kepada suratul Ikhlas wahai Rasulullah. Kasih pada ayat Quran bercanggah tak dengan syarak? Tak bercanggah. Ulang ayat yang kita suka dalam Quran bercanggah tak dengan syarak? Kulah imam kampung kita, asal sembahyang kuliah ku Allah, asal sembahyang kuliah ku Allah. Ada larangan tak? Memanglah kadang kita cemoy, tapi ada larangan tak? Oleh kerana benda ni baik dan tidak bercanggah dengan syarak, bahkan Nabi puji. Nabi kata hubbuka iyyaha adkhalakal jannah, kasih kamu kepada surah tersebut memasukkan kamu dalam syurga. Dan yang terakhir, saya duduk tengok tu muka saya, lain duduk tengok muka pintu. Baik, iaitu Khulafa ar-Rasyidin. Saya ambil satu contoh saja. Sebab mereka kata tak boleh buat bid'ah dalam perkara agama. Azan perkara agama ke atau dunia saja suka-suka nyanyi-nyanyi je? Azan perkara agama. Seruan dalam sembahyang. Sahabat Nabi, seorang Khulafa ar-Rasyidin, salah seorang Khulafa ar-Rasyidin iaitu Sayyidina Uthman bin Affan radhiyallahu anhu buat bid'ah dalam perkara azan. Zaman Nabi SAW, zaman Sayyidina Abu Bakar, zaman Sayyidina Umar radhiyallahu anhuma, azan untuk salat Jumaat sekali ya. Khatib naik atas mimbar, Assalamualaikum warahmatullah, azan sekali cukup. Di zaman Sayyidina Uthman bin Affan radhiyallahu anhu, beliau buat bid'ah.
Beliau tambah azan sebelum itu lagi. Kerana apa? Kerana beliau lihat kalau azan masih macam dulu, ramai orang tak sempat solat Jumaat ataupun terlambat. Itu ijtihad Sayyidina Osman je, Ustaz. Yalah, ijtihad Sayyidina Osman kan baik pada ijtihad kamu. Lagi satu, ijtihad Sayyidina Osman bin Affan radhiyallahu anhu dipersetujui oleh semua sahabat Nabi. Tak ada seorang pun komplain. Tak ada seorang kata, ini tak boleh, ini bid'ah ni. Ini urusan agama, boleh buat bid'ah. Tak ada seorang pun komplain. Maknanya apa? Maknanya ijma' sahabat Nabi boleh melakukan bid'ah dalam perkara agama asalkan hasanah, iaitu selari dengan syarak haza wa billahi taufiq wa hidayah.